Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Zara Nur Aisyah daripada kelas 2C akan bercakap tentang sambutan yang menjadi tradisi. Sambutan Tahun Baharu ini bukan sekadar menukar kalender. Ia adalah waktu untuk merenung perjalanan yang telah kita lalui bersama. Apa yang paling indah di negara kita adalah apabila rakyat dari pelbagai latar belakang kaum dan agama berdiri bersama menanti detik 12 tengah malam. Apabila langit diterangi bunga api, kita tidak hanya melihat warna-warni di ruang angkasa, kita melihat simbol keharmonian yang terjalin erat. Di saat itu, setiap individu berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Mereka memohon agar tahun yang mendatang membawa lebih banyak keamanan dan keberkatan untuk tanah air tercinta. Tidak kisahlah kita mulakan hari dengan pergi ke masjid, gereja atau kuil ikut kepercayaan masing-masing. Yang penting, kita bawa sekali rasa syukur sebab masih dapat hidup dalam negara yang aman. Apa yang paling mahal sebenarnya adalah kesatuan kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza kaum, kita masih boleh duduk sekali, makan dan berborak tanpa rasa janggal. Hari pertama ini adalah peluang untuk kita buang yang keruh dan ambil yang jernih, sambil eratkan lagi hubungan dengan jiran tetangga dan kawan-kawan berbilang bangsa. Jadi, jomlah kita kekalkan tenaga positif dan semangat perpaduan ini sampai ke hujung tahun. Terima kasih.